Benda ni berbaloi beli sebab ni masalah gigi korang boleh selesai, masalah mulut berbau korang boleh selesai, dan penjagaan gigi mulut korang akan lagi lebih sempurna lah. Dan nak bagi tahu satu lagi, benda ni dia cas pakai type C tau, wire type C kat sini kalau korang boleh tengok. So sekali pengecasan dia boleh tahan sampai 40 hari. So benda ni tak perlulah korang nak cas selalu. Pakai hari-hari pun still berbaloi lagi berbanding dengan brand-brand yang lain. Dah lah mahal kan. Yang ni dah murah. Ada lagi satu model dia daripada Edudu Dr. Isla juga. Dia dah habis stok. Tapi yang ni pun dah tinggal beberapa unit saja. Saya rekomenkan korang grab terus. Dengan pembelian korang akan dapat sekali sampai 4 nozzle ni pelbagai guna. Alah, benda ni satu keluarga boleh pakai. Dia ni walaupun kau nampak macam ni, sebenarnya dia kecil saja. Dan benda yang paling menarik sekali adalah korang buka ni, bawah dia ada rahsia di sebalik ni. Buangkan air dia untuk penyimpanan. Lepas tu tekan dekat atas ni, ada satu butang ni, tekan dan cabutkan dia punya nozzle. So nozzle dia nak simpan kat mana untuk travel? Dekat bawah ni ada satu lubang, memang khas untuk penyimpanan nozzle. So korang letak sini, tekan sikit supaya dia lekat, klik, betul tutup. So sebenarnya water floss korang adalah besar ni, boleh tahan 40 hari, cas pakai type C, ada 3 mood tu, memang selesa pakai, memang puas hati. Pelaburan tu berbaloi lah, sebab ni boleh pakai lama. Okay? Apa yang dah lama usah lah water floss daripada Edudu macam ni kan, kawan tak payah lagi usah lama-lama.